siapa yang release untuk tahun ni. Okay, untuk tahun ni punya konsep release dia berbeza macam tahun-tahun sebelum ni. Okay, konsep release tahun ni depend on your statistik gitu. Kita tak ada dah release bulan 7, bulan 8 macam dia orang senior tu. Depend on statistik. Kalau even kau meet senior, kau ni ujian pun, kalau statistik kau menurun, kita akan release awal. So dia punya fight untuk tahun ni memang bigger sikit lah. Memang intense sikit. Yang perlu stay in the market untuk tidak release gitu. Dia smart amat macam dalam konten. Dok tak tahu lah. Dia kena dapat okey, kena dapat dok. Tak erti lah. Nabi tu tangguh tak ada. Kenapa kena release? Untuk bagi peluang kepada orang lain dan juga untuk saya lebih senang handle. Bila ramai susah betul. Contoh awak nak beli ayam, contoh awak beli kucing kan, selalu beli kucing kan. Bila kucing banyak kan, banyak awak kena bagi kasih sayang, ibarat dia. Banyak lah awak kena cara gini. Jadi benda tu akan buat messy sikit awak jadi macam tidak memberi perhatian sangat. Jadi gitu. Itu kenapa ada konsep release ni. Dia ibarat kalau orang kata buang tau. Tapi saya tak nak. Saya nak tetap dia orang adalah AI team, cuma tidak berada pada base camp. So itu konsep release tu untuk tahun 2026 ni.